Filem ni menggunakan shot yang cantik sebab aku boleh cakap lelaki ni kan dia stuck dalam time loop tau. So bila dia pusing on that area je, so camera work memang memainkan peranan yang sangat tinggi untuk bila kita nak buat scene-scene macam tu kan. So bila lelaki ni terus keep on jalan, kita boleh tengok all the jalan tu sebenarnya macam connecting. Aku rasa macam, bapak lawa gila kan. So shot dia memang smooth gila untuk every angle daripada dinding sini, dinding situ sebab dia dalam subway tau. So bila dia pusing satu tempat tu je, memang kita nampak dia ni memang set up benda ni memang sebiji ataupun memang camera work kan. Tapi dekat situ kita boleh tengok camera work dia memang cantik. Every angle dia masuk, dia keluar. So memang korang akan nampak clear gila. Tak ada stuck, tak ada macam ni bukan tempat tadi ke? Tak. So dia memang nampak similar weh.